Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Okey, untuk perkongsian kali ini saya nak sharekan isu berkaitan dengan pengangkutan pelancongan yang berikutnya, iaitu apa nama kita panggil, kesan pencemaran akibat daripada operasi pengangkutan itu tadi. Okey, kita ambil satu contoh. Okey, ini adalah bas persiaran. Okey, ini adalah satu bas persiaran. So daripada bas ni biasanya kita boleh kita pun dah selalu naik bas, dah selalu tengok bas, dah selalu follow bas. Okey, bas ni mengeluarkan asap. So asap itu adalah salah satu contoh daripada bahan pencemar yang dihasilkan oleh pengangkutan pelancongan. Okey, itu daripada bas. Okey. Kemudian kita ambil lagi satu contoh ni. Okey, pesawat. Okey. Pesawat ni mungkin kita jarang tengok asap dia. Kita jarang tengok asap dia sebab dia berada di atas. Okey, dia beroperasi di atas, so kita jarang tengok asap dia, atau even kita tak pernah tengok pun asap dia. Tetapi kalau kita tinggal ataupun kita berada berdekatan dengan lapangan terbang, okey, pesawat ini mengeluarkan bunyi bising. Okey, itu adalah contoh pencemaran yang kedua. Kalau bas ni tadi dia mengeluarkan asap, even dia pun mengeluarkan bunyi bising ni, bunyi exhaust, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Okay, dan yang ini pesawat ni dia mengeluarkan bunyi bising, dan kebisingan itu biasanya mengganggu, terutamanya kalau rumah kita dekat dengan airport yang sibuk, ataupun pejabat kita dekat dengan airport yang sibuk, kedai kita dan sebagainya. Jadi ini contoh yang kedua, isu pencemaran yang dihasilkan ataupun berpunca daripada kenderaan pengangkutan pelancongan. Okey, saya nak bagi contoh yang ketiga ini. Okey, bot, kapal dan yang seangkatan dengannya, kenderaan di air. Okey, kenderaan air ni dia mengeluarkan sisa minyak, tumpahan ataupun buangan dan juga asap, kekotoran, dan terus masuk ke dalam air. Jadi daripada situ kita boleh tengoklah yang ketiga-tiga pengangkutan ni, sama ada laut ataupun air, pengangkutan darat, pengangkutan udara, masih lagi menyumbang kepada kesan ataupun memberi kesan kepada alam sekitar. Apabila ketiga-tiga mod pengangkutan ini menghasilkan bahan pencemar. Okey, kita nak tengok satu persatu. Cuba kita tengok pencemaran udara. Pencemaran udara ni, kalau kita terdedah terlalu lama, dia boleh menyebabkan sesak nafas, telinga kita menjadi terjejas, menjejaskan kualiti pendengaran kita, even pandangan kita, sakit kepala, keletihan. Dan mungkin juga kita boleh cuba cari bukti-bukti saintifik daripada segi perubatan. Bahan-bahan cemar ini boleh mengakibatkan kanser, asma, batuk dan juga jangkitan kuman di dalam paru-paru. Okey, lepas tu kita nak tengok juga pencemaran air. Okey, kita tengok sikit pencemaran air. So pencemaran air ni kalau kita tengok apabila berlaku tumpahan, berlaku pembuangan, berlaku lelehan, sisa-sisa yang terhasil daripada pengangkutan air ni, tak kisahlah mungkin di tasik, di laut, sungai dan sebagainya. So sedikit sebanyak ia pasti akan menjejaskan ekosistem kehidupan air tersebut.
ikan mati ataupun lumut-lumut tak dapat hidup dengan segar. Dan pada masa yang sama lumut ni merupakan makanan kepada ikan-ikan. So apabila lumut tak ada, ikan punya sumber makanan pun terjejas. Kalau kita tengok sumber pencemaran air ni bukan saja daripada pengangkutan laut ataupun pengangkutan air ni. Bila kita naik feri, kadang orang buang sampah dalam tu, orang buang sampah daripada feri masuk ke dalam sungai, ke dalam laut dan sebagainya. Even untuk pengangkutan darat juga boleh menjadi punca kepada pencemaran air apabila sisa-sisa minyak ataupun kotoran ataupun bahan cucian daripada bengkel kenderaan, depo kenderaan mengalir masuk ke dalam parit, dan daripada situ sama ada dia diserap di dalam tanah ataupun parit tersebut dialirkan ke sungai dan seterusnya ke laut. Jadi kat situ ada satu rantaian yang tidak sihat daripada bengkel ataupun depo kenderaan ni, daripada depo atau bengkel masuk ke parit, sama ada serap ke tanah ataupun parit menuju ke sungai, dan sungai itu berarus ke laut. So kita dah tengok kedua-dua mod ni, laut dan juga darat mempunyai impak yang direct kepada pencemaran air itu tadi. Kemudian pencemaran juga boleh datang dalam bentuk buangan atau sisa air kotoran yang dihasilkan di pusat-pusat cucian kereta. Okey, kadang kita nampak bila kita pergi cuci kereta kan, cuci bas, cuci lori, cuci kenderaan-kenderaan berat yang lain. So apabila kita gunakan water jet, kita tembak lumpur, tembak minyak dan kotoran pada badan kenderaan itu tanggal, masuk ke dalam parit di kawasan pusat cucian. So ke mana air dalam parit itu pergi? Ke mana dia pergi? Boleh jadi serap di dalam tanah, ataupun dia masuk ke parit lebih besar, parit lebih besar bawa ke sungai, dan sungai bawa kotoran itu ke laut. Okey, dekat situ kita boleh bincangkan nanti. Okey, kadang kita nampak jauh daripada sungai, jauh daripada laut, tapi kotoran itu boleh sampai ke laut. Okey, baik. Bahan pencemar air ni, benda-benda yang saya bagi tahu tadi boleh masuk ke dalam air ni, mungkin berbentuk chemical, bahan-bahan kimia, bahan-bahan beracun. So kita tak tahu kan, dalam sabun, dalam minyak yang ditembak masuk ke dalam air itu, ataupun ada parasit ke, ataupun bakteria, virus, ataupun bahan-bahan yang lain kan, seperti arsenik, racun, ataupun kloroform dan sebagainya. So bahan pencemar air ni kadang-kadang sedikit sebanyak dia boleh menjejaskan juga kehidupan manusia. Saya bagi contoh, kalau air-air yang terjejas ni tadi masuk ke parit, masuk ke sungai, so ikan makan. Even lebih teruk lagi kalau kita sebagai manusia, kita mandi dekat situ, ataupun kita ambil buat basuh muka, buat gosok gigi dan sebagainya. So dekat situ kita boleh tengok impaknya pada manusia still ada. Walaupun yang tercemar tadi tu air sungai, air parit, dan kita tak sangka kan, sebab kita minum air pipe yang telah dirawat dan sebagainya. So kita tak sangka yang air itu tadi mungkin telah bercampur ataupun dicemari oleh bahan-bahan yang terhasil daripada tempat operasi pengangkutan itu tadi. Okey. Dan yang ketiga adalah kita nak tengok pencemaran bunyi bising. Pencemaran bunyi bising ni, so kalau kita stay atau rumah kita berdekatan dengan lapangan-lapangan terbang yang sibuk, so dekat situ kita boleh dapat rasakan ketidakselesaan dan sebagainya. Dan
sedikit sebanyak daripada bunyi yang terlalu itu sudah pasti akan menjejaskan kesihatan telinga kita, emosi kita, ketenteraman hidup kita, kita punya lifestyle kita. Kadang-kadang kita beli rumah dekat dengan airport, so kita rasa senang nak pergi travel dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama dia memberi satu kesan bunyi bising. So lama kelamaan, setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin boleh lagi bertahan, tapi kalau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jadi kita sentiasa terdedah kepada pencemaran bunyi bising tersebut. So sebagai rangkumannya, saya nak recap sekali lagi bahawa walaupun pelancongan itu membawa hasil, tetapi impaknya kepada alam sekitar masih ada. So ini sentiasa menjadi isu, yang berpanjangan. Ya, selagi adanya pengangkutan yang menggunakan bahan api ni, ataupun kita pada masa yang sama perlukan pengangkutan itu untuk berjalan, untuk melancong, so kita juga terdedah kepada pencemaran yang dihasilkan oleh kenderaan-kenderaan tersebut. So setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.